حسنا. أما بعد. طيب، نلتقي مرة أخرى مادة أصول الفقه. قبل أن نواصل بالمحاضرة، أود أن أوضح إليكم يعني هذا هو constituent plan. ما الذي سندرس؟ طيب، خلصنا من هذا كما رأيتم هنا أصول الفقه، يعني درسنا عن الأدلة الشرعية. والقسم الثاني من هذه المادة يعني ندرس طرق استنباط الأحكام. Karena sebelum ini kita hanya belajar tentang dalil-dalil syarak saja, dan untuk minggu ke-9 dan terakhir ini pembahasannya ialah mengenai kaifiyat istinbat al-ahkam. Sebab itu kalau tengok di sini dia ada perbahasan mabahith dalalat al-alfaz. Okey. Jadi insya-Allah yang akan kita belajar, saya dapat sebagai boleh nampak semua. Okey, ini yang kita akan gambaran umum lah apa yang kita akan belajar, apa kelainannya dengan usul fiqh sebelum ini. طيب، لو رأينا في هذه الشاشة نقسم مباحث علم أصول الفقه إلى عدة أقسام. Ada yang berbentuk al-adillah syar'iyah. So, kamu dah belajar adillah syar'iyah, ada muttafaq alaiha, ada yang mukhtalaf fiha. طيب، ثم يعني هناك أيضا الأحكام الشرعية. Kita belajar sikit-sikit lah, mungkin tak semua. Ada hukum taklifi wa hukum wad'i. طيب، ثم وأخيرا طرق استفادة الأحكام الشرعية. Yani yang lebih terperinci ialah bagaimana untuk kita nak memahami secara lebih mendalam tentang kaedah yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan sesuatu hukum. Baik, jadi dalam pembahagian dalalatul alfaz ni هناك أربعة أقسام. القسم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى. وضع اللفظ للمعنى معنى kedudukan lafaz dari sudut maksudnya. هناك الخاص، هناك العام والخاص، المشترك والمؤول. طيب، ثم القسم الثاني سندرس عن الألفاظ باعتبار استعماله في المعنى. Macam mana penggunaannya pula. Jadi kedudukannya ada kalimah, ada lafaz am, lafaz khusus, lafaz mushtarak. والثانيا يعني كيف نستعمل هذا اللفظ في المعنى. طيب، فلذلك هناك أقسام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. Ada lafaz yang contohnya was'alul qaryata. Was'alul qaryata itu ialah dia majaz kan. Was'alul qaryata contohnya lah. Allah kata tanyakan kepada kampung. Kalau kita tak belajar usul fiqh ni, kita tanya kampung lah. Sebenarnya bukan bermaksud tanya kampung tu. Maksudnya is'al ahlul qaryah. Itu dia contoh-contoh haqiqah wal majaz. Okey. Baik. ثم باعتبار دلالة اللفظ على المعنى. Petunjuk lafaz kepada sesuatu makna yang terdapat dalam Quran ataupun dalam hadis. Naka zahir dalalah, khafiyud dalalah. Okay. So, minta tolong semua prepare otak masing-masing. Memang subjek ni kena bagi tumpuan. Tak boleh sambil-sambil dengan jalan-jalan memang takkan faham. Okay. Dia ada zahir dalalah, khafiyud dalalah. Zahir dalalah ni ada lafaz yang zahir, lafaz yang nas, ada lafaz namanya mufassar, muhkam. Wa amma khafiyud dalalah hunaka al-khafi, mushkil, mujmal, mutasyabih. Ada ayat mutasyabihat, ada yang mujmal, yang ringkas, ada mushkil, ada khafi. Khafi ni maksudnya satu perkataan tu dia kalau kita nak applykan dalam kondisi yang tertentu, dia memberi konotasi maksud yang berbeza. Itu khafi dalalah. Baik. كذلك باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى هناك طريقتين.
عند الحنفية عند الجمهور. عند الحنفية هناك عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، اقتضاء النص. وعند الجمهور هناك منطوق والمفهوم. Ada mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ni maksudnya Quran sebut begini tapi dipahami begini. Okey. Itulah. Baik. Okey, baik. Itulah. Itu gambaran umum untuk kita faham apa yang kita akan belajar lepas ni. Baik, والآن بعد ما عرفنا يعني الصورة المجملة عن هذا، فالآن نواصل بموضوع الأول. الموضوع الأول ini اللفظ باعتبار وضعه للمعنى. Okey, lafaz berpandukan kepada wad'ahi lil ma'na, kedudukannya dalam menentukan sesuatu maksud dalam Quran. Baik. Al-lafaz bi'atibari wad'ahi lil ma'na, hunaka khas, hunaka tahta al-khas ada mutlaq muqayyad. Kita pernah dengar mutlaq muqayyad ni adalah lafaz mutlaq muqayyad, wal amru wan nahyu, wal 'am wal mushtarak. Jadi ketiga-tiga ini ialah berada di dalam perbahasan al-lafaz bi'atibari wad'ahi lil ma'na. Okey, yang pagi ni kita tengok dulu tentang khas. Apa maksud khas? Kalau sempat kita pergi ke am juga. Baik. اللفظ باعتبار وضعه للمعنى ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا لفظ الخاص. طيب. ثانيا لفظ العام. وثالثا لفظ المشترك. طيب. Pernah dengar tak? Lafaz khas, lafaz am, lafaz mushtarak? Okay, lafaz mushtarak. Saya nak sebelum pergi kepada tajuk mushtarak sikit. Siapa yang faham maksud mushtarak ni apa? لفظ المشترك. ما المقصود باللفظ مشترك؟ Disertai. Okey, ada lagi yang lain? Jawapan lain? Kongsi. Kongsi. Okey, apa lagi? Okay, sebenarnya lafaz musyarak ni ialah lafaz yang mengandungi lebih daripada satu maksud. Okay. Jadi kita akan tengok nanti hunaka lafzan fil Quran al-Karim مثلا يعني يحتوي على أكثر من معنى. Contohnya kita kata والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Lafaz quru itu dianggap sebagai lafaz mushtarak. Limadha? Lianna fihi ma'nayain. Ada dua maksud lafaz quru itu. المقصود المعنى الأول بمعنى الحيض، ثلاث حيضات. المقصود الثاني بمعنى طهور، ثلاث أطهار. 3 kali suci ke ataupun 3 kali haid. Maka itu contoh lafaz mushtarak yang menyebabkan berlaku perbezaan ulama dalam menentukan apa maksud huruf itu. Jadi bila dalam begitu dia beri kesan apa? Kesan kepada penetapan hukum fiqh. Maka mazhab Syafi'i mengatakan 3 kali suci. Dalam mazhab Hanafi mengatakan 3 kali haid. Jadi kena perbahasan ini memberi khilaf, membawa kepada khilaf dalam kalangan ulama fiqh. طيب هذا مثال على لفظ مشترك. طيب والآن ندرس عن الخاص. Jadi ingat khas ni apa? Khas perbahagian besar dia ada khas, am, mushtarak. تحت الخاص هناك مطلق مقيد الأمر والنهي. Okay? Mutlak muqayyad al-amru wan nahyu. Hadza semuanya berada dalam kategori lafaz khas. Okey. طيب والآن ما المقصود باللفظ الخاص؟ يعني اللفظ الموضوع وضعا واحدا لكثير المحصور أو لواحد سواء كان شخصيا أو نوعيا أو جنسيا كسعيد ورجل وإنسان.
Lafaz khas ini ialah lafaz yang apa ni? Yang kita berikan kan, kepada satu perkataan, satu lafaz wada'an wahidan. Lafaz khas ialah lafaz mawdu' wada'an wahidan li kathirin mahsur. Kan diberikan kepada satu jumlah yang banyak tapi dia jumlah banyak tapi dia berada dalam satu kelompok. Au li wahidin, ataupun untuk satu individu. Satu perkara saja. Sama ada berbentuk lafaz khas ni boleh jadi berbentuk syakhsian, dalam bentuk syakhsian, dalam bentuk individu, ataupun nau'ayan, jenis. Syakhsian ni berkaitan dengan orang lah. Jenis ni orang, ataupun jenis, ataupun kategori. Nau'ayan, kategori, ataupun jenis, jinsian. Okay, contohnya Sa'id. Sa'id ni syakhsian. Kerana dia manusia, Sa'id. Warajulun, kategori. Kan? Lelaki. Kan? Lelaki ni kita kata ramailah lelakinya. Kalau kata lelaki, masih lagi merujuk kepada orang manusia. Okay? Wa insan. Jenisnya manusia. Kan? Ada yang jenis tumbuhan, ada yang jenis mungkin haiwan. Jadi dalam lafaz khas insan ini merujuk kepada jenis manusia. Warajulun ni jenis manusia juga, tapi dia adalah jantinanya. Itu contoh lafaz khas. Baik. Misal kathir al-mahsur, مثلا 3 و10 و100. Kan? Dia kata kathir al-mahsur, dia banyak tapi terhad. Kan? Lafaz 3 و10 و100 وسائر أسماء الأعداد ورهط ورفيق وفريق kumpulan وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد ولا تدل على استغراق جميع الأفراد. Baik, dalam Quran kita akan jumpa banyak perkataan-perkataan yang kata kathir mahsur ni dia banyak, tapi kita tengoklah 3, lebih pada 3 kan. Lebih pada 3 ni banyak lah. Kan 3, 10, 40, 100. Tapi dia terhad jumlah itu saja. Baik, kenapa lafaz khas ni penting? Kerana dalam Quran ada beberapa ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala bayyana Allah Subhanahu wa taala jumlah min al-uqubat. Misalnya contohnya walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Okey. Ini adalah lafaz khas. Kenapa? Allah kata orang yang menuduh wanita, menuduh muslimah untuk melakukan dengan tuduhan zina, tapi dia tak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka fajliduhum 80 jaldatan, maka mereka ni perlu disebat 80 kali sebatan. Ini adalah lafaz khas. Bila kita jumpa angka dalam bentuk angka kan, maka itu adalah lafaz khas. Jadi al-kathir al-mahsur di sini adalah contoh 80. 80 banyak tu kan, tapi dia tak boleh lebih 80. Dan sebab tu mesti ngam-ngam 80. Tak boleh 79, tak boleh 81. Mesti 80. Itu maksudnya kathir al-mahsur. Dia banyak tapi dia dia apa ni, mahsur ni hanya 80 saja, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Itu maksudnya kathir al-mahsur. Baik. ومن الخاص اللفظ موضوع للمعاني لا للذوات مثل العلم والجهل ونحوهما. Okey. Lafaz khas juga kan dia membawa maksud kepada kan kepada membawa maksud kepada satu mawdu' al-ma'ani, lafaz al-mawdu' lil ma'ani, lafaz yang kita berikan kepada sesuatu makna kan, dan bukan pada zawat, bukan pada zatnya perkara itu. Zat ni contohnya macam kita manusia ni zat ni boleh pegang kan, kenderaan zat. Tapi lafaz yang kita berikan kepada sesuatu maksud, contohnya ilmu, berilmu. Macam mana berilmu tu? Tak dapat tengok berilmu kan, tapi dia maknawi lah, secara maknawinya. Al-jahlu, bodoh, tak boleh nampak kebodohan tu. Cuma kalau dia bercakap nampaklah bodoh, tapi dia tahap mana, sebanyak mana bodohnya itu tak nampak. Itu maksudnya al-ma'ani. Okey. Jadi itu juga termasuk dalam lafaz
khas. Baik. Al-khasu thalathatu anwa'. Kama qulna qabla qalil, al-khas yang namanya khas syakhsi. Khas syakhsi ni ialah contohnya ka asma'il a'lam. Nama-nama manusia contoh. Mislu Zaidin wa Muhammadin. Jadi bila kita kata qultu ila Zaidin, saya bercakap dengan Zaid. Maka itu lafaz khas. Kenapa? Kita dah sebut secara jelas Zaid. Bukan Muhammad, Zaid. Kan? Jadi Zaid ini ialah khas syakhsi. Ya, merujuk kepada individu. Ya, Zaid. Fatimah ke? Dan Ihsan ke? Itu contohnya. Khas syakhsi. Wadah? Baik, thumma thaniyan khas naw'i. Yang berbentuk kategori ni. Ya. Naw'i, kumpulan, kategori. Mislu rajulun wa imra'atun wa farasun wa haywanun. Nampak tak kategori ni? Manusia. Kategori dia lelaki, wanita, kuda, binatang, baqarun. Itu naw'. Dia punya kumpulan dia, kategori dia. Wa thalithan khas jinsi. Kan? Jenis. Jenis contohnya insanun. Kan? Apa lagi? Kan? Insanun, jinnun. Kan? Haywanun. Itu jenis. Kan? Kita beda kan? Kumpulan yang berbeza. Hadaan. Baik. والآن نأتي إلى أمثلة الخاص من القرآن الكريم. فصيام 3 أيام. Ayat فصيام 3 أيام. Ini contohnya fi ayat al-kafarah. Kan ayat al-kafarah qala Allah Ta'ala la yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Wa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Okey. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam. Bagi orang yang melanggar sumpahnya dan dia bernazar sesuatu tapi dia tidak melaksanakan apa yang dia sumpahkan, nazarkan, maka fakaffaratuhu, kafarahnya ialah it'amu 'asharati masakin. Boleh pilih sama ada memberi makan 10 orang miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, daripada apa makanan yang biasa dia makan, ataupun memberi pakaian, au kiswatuhum, beri pakaian pada 10 orang miskin, au tahriru raqabah, membebaskan hamba. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam. Kalau tak mampu ke semua itu, maka berpuasa sebanyak 3 hari. Jadi kalimah 3 ayyam hadha min naw'il khas. Okay. Baik. وكذلك في الآية فكفارة إطعام 10 مساكين. 10 kan? Juga lapan khas. Lapan khas ada berbentuk angka. طيب إذن يدل كل من عددين على معناه قطعا ولا يحتمل زيادة ولا نقصان لأن كل منهما لفظ خاص ولا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر فدلالته على ذلك قطعية. Jadi lafaz khas ini dari segi dalalah ayatnya, petunjuk ayatnya kita sebut sebagai dalalah qat'iyah. Qat'iyah kenapa? Kerana kalau 10 lah. Dia tak boleh 9, tak boleh 11. 10. Kalau 3 hari, 3 lah. Tak boleh 2, tak boleh 4. Kan? Maka dalalahnya qat'iyah. Kerana disebutkan secara jelas. Okey? Baik. So yang lain kemudian kita tengoklah dalam surah Al-Ma'idah atau surah Al-Baqarah. Baik. Baik, nafsu minas sunnah. Contohnya dalam sunnah pun ada. Qauluhu alaihi salatu wassalam fi kulli 40 syatun. Hadha fi taqdir az-zakah. Miqdar az-zakah. فتقدير الزكاة ب40 شاة تقدير لا يحتمل الزيادة ولا النقصان لأنه من ألفاظ الخاص. إذن 40. Kami kata setiap 40 ekor kambing maka kena kadar zakatnya ialah seekor kambing. Dan kalimah 40 itu termasuk dalam lafaz khas. Itu kita sebut sebagai kathir mahsur. Dia banyak kan? Kathir mahsur. Tapi terhad kepada 40 saja. Kalau makna kata 39. Kalau orang tu ada kambing 39 ekor. Masih belum cukup nisabnya untuk keluarkan kadar.
untuk keluarkan aset berkabin. Jadi arba'in ni ialah nisab. Nisab kadar minima perlu dizakatkan. Jadi nisabnya kemudian miqdarnya ni satu ni. Kan? Jadi ini juga arba'in ialah min lafaz khas. Wadih? Ni faham tentang lafaz khas? Baik. Baik. Wal'an na'khudh mithal min qanun al-wad'i al-malizi. Contohnya akta pendaftaran kelahiran kematian 1957 memperuntukkan yang di-Pertuan Agong boleh melantik seorang pegawai awam menjadi pendaftar besar kelahiran dan kematian bagi Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan peruntukan akta ini dan mempunyai kawalan dan penyeliaan am kepada semua ke atas semua daftar dan semak semak indeks dan ke atas semua perkara yang dilakukan. Baik. Jadi di sini dekat mana dia punya lafaz khasnya? Ni jawapan dah ada bawah dah. Saya tanya. Jadi orang yang boleh melantik pendaftar besar kelahiran dan kematian di Malaysia hanyalah yang di-Pertuan Agong, betul? Jadi lafaz khasnya ialah yang di-Pertuan Agong. Agak-agaknya ni dalam kategori apa ni? Kalau tengok ada 3 tadi, lafaz khas syakhsi, khas nawa'i, khas jinsi. Yang di-Pertuan Agong ni dalam kategori khas apa? Sebab dia jawab. Syakhsi ke, nawa'i ke, jinsi ke? Syakhsi. Ya, syakhsi sebenarnya. Syakhsi sebab berkait dengan individu. Okey? Baik. Okey. Baik, minal qanun asy-syar'i al-malizi. Kita ambil satu contoh lagi. Lafaz khas dalam akta undang-undang di kesalahan jenayah syariah. Okey. Mana-mana orang yang mengingkari, melanggar, mempertikaikan, mempersendakan atau menyebabkan dipandang hina apa-apa perintah mahkamah ataupun hakim atau mahkamah adalah melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 dan dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun. Baik, dekat mana dia punya lafaz khasnya? Kan? Perkataan RM3,000 ataupun 2 tahun dalam akta ini boleh dianggap sebagai lafaz khas. Jadi menurut hukum asal, lafaz khas bermaksud tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih daripada bilangan yang disebutkan dalam satu teks. Okay, jadi namun kalau lihat dalam akta ini terdapat qarinah atau tanda isyarat yang membolehkan denda wang ringgit dibayar kurang daripada RM3,000 itu lafaz tidak melebihi. Kan? Jadi dalam kesalahan jenayah syariah ni denda maksimumnya ialah tidak melebihi RM3,000. Buatlah jenayah apa pun dia takkan lebih RM3,000. Sebab tu sekarang ni ada kesaan supaya dinaikkan sikit, kan? Dinaikkan kadar denda di mahkamah syariah ni. Kalau tengok dari segi kedudukan mahkamah syariah rendah lah berbanding sivil. Sebab apa-apa kesalahan pun tak boleh lebih pada RM3,000. Dulu mungkin RM3,000 dianggap sebagai satu jumlah yang besar. Hari ini dah mungkin dah jadi kecil, kan? Tapi RM3,000 itu adalah kathir al-mahsur daripada lafaz khas. Baik. Idzan hukmul khas ittafaqal ulama'u anna dalalatul khas ala ma'nahu dalalah qat'iyah. Kalau dalam Qurannya kita jumpa perkataan yang berbentuk angka-angka ni, itu adalah dalalah qat'iyah. Apa maksud dalalah qat'iyah? Tidak boleh diijtihadkan lagi oleh para ulama. Kalau kata dalalah zanniyah tu ada ruang lagi untuk diijtihadkan. Sebab dia punya maksudnya tu boleh ditafsirkan lagi. Kan? Boleh diijtihadkan. Tapi kalau dalalah qat'iyah, tentang semayang, tentang jumlah-jumlah bilangan-bilangan dalam jenayah hudud ni contohnya, dalalah qat'iyah bermakna la yujad hunaka majalil ijtihad bainal ulama. Itu maksud dia dalalah qat'iyah. Baik, fa idza qulna Muhammad alimun falafaz Muhammad mathalan khasun la yahtamil ghairuhu ihtimalan nashi'an an dalil. Wa lafaz alim aidan khas. Lafaz alim tu ialah lafaz khas. Dalalah qat'iyah yani la yusraf an ma'nahu alladhi wudi'a lahu ila ghairihi. Maksudnya itu tidak boleh diberikan, tidak boleh dipalingkan daripada maksudnya yang kita berikan.
Contoh tiga lah. Tak boleh 4, tak boleh 2. Okey. Illa bidalilin yadullu ala zalik. Melainkan kalau ada qarinah lain yang mengubah maksud itu kepada maksud yang lain. Okey. Baik. Wal'an anwa'ul khas. Okay. Bawah khas ni dia ada mutlak muqayyad. Ada amar dengan nahyu. Sebagainya kita dah belajar sikit tentang amar dan nahyu dalam masa kita belajar wajib semua tu kan, ada al-amr wan nahyu. Baik. Wal'an ما هو المقصود ما هو المقصود بمطلق mutlak muqayyad. Mutlak kawan dia dengan muqayyad. Amar kawan dia dengan nahyu. Baik, ta'rif. طيب مطلق يعني اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشيوع ولم يتقيد بصفة من الصفات. Mutlak ni maksudnya ialah lafaz khas yang menunjukkan kepada fardin syai', kepada individu yang tertentu, atau afrad atau beberapa individu ala sabili syuyu' walam yataqayyad bi sifatin min as-sifat, tetapi tidak dikaitkan, tidak terikat dengan sifat-sifat yang tertentu. Itulah adalah lafaz mutlak. Wa hukmuhu yajri ala itlaqihi ma lam warada dalilun ala taqyid. Dan bila kita jumpa dalam Quran lafaz mutlak ini, maka dia hukumnya ialah mengikut hukum mutlaknya kalaulah tidak dikaitkan dengan apa-apa sifat, dengan apa-apa syarat. Okey. Baik. Masalan dalam Al-Quran sebut, kita baca tadi, fakaffaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'ibun ana ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Baik, jadi maksud membebaskan hamba itu, dan ar-raqabah itlaquhu tadullu ala ijda'il mu'minah wal kafirah. Bila kita jumpa perkataan membebaskan hamba, sekarang ni hamba jenis mana? Hamba mukminah ke? Hamba kafirah? Orang yang melanggar sumpahnya, kafarah sumpah ni ialah boleh membebaskan hamba. Soalannya sekarang ni, hamba dalam kategori mukminah ataupun kafirah? Ini adalah lafaz mutlak. Yakni Allah Subhanahu wa taala lam yubayyin naw'ur raqabah. Fa itlaquhu, yani ar-raqabah itlaquhu tadullu ala ijza'il mu'minah wal kafirah. Maksudnya boleh diharuskan untuk membebaskan hamba mukminah ataupun kafirah, sebab tidak dikaitkan dengan apa-apa sifat. Kan, nak bebaskan hamba mukminah boleh, hamba kafirah pun boleh. Kan, itu lafaz mutlaknya. Okey, raqabah ialah lafaz mutlak kerana tidak dikaitkan dengan apa-apa sifat. Wadah? Baik. Wa kadzalika dalam ayat berkaitan dengan al-muharramat minan nisa, kan, ayat dia, wa ummahatu nisaikum, wa ummahatu nisaikum dalam surah An-Nisa. Kan, surah An-Nisa, hurimat alaikum, kan? Mana dia ayat dia? Ayat apa ayat ni? Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi. Dan dalam ayat ni ada perkataan wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum. Baik, jadi wa ummahatu nisaikum, yakni maksudnya ialah tahrim ummuz zaujah. Okey. Tahrim ummuz zaujah bimujarrad al-aqd ala ibnatiha sawa'un dakhala biha az-zawj aw lam yadkhul. Jadi mak mertua ni, maksudnya mak mertua, ummahatun nisa, maksudnya ibu kepada isteri kamu. Tahrim ummuz zaujah, diharamkan untuk berkahwin dengan ummuz zaujah, ibu mertua, bimujarrad al-aqd ala ibnatiha, sebaik saja berlaku akad nikah dengan anaknya, dengan suami tu dengan isterinya lah. Bila dah berkahwin saja, maka dengan akad itu saja, kan, mengharamkan
untuk berkahwin dengan ibu mertua, sawa'un dakhala biha az-zawj aw lam yadkhul, sama ada berlaku persetubuhan dengan isteri itu ataupun belum. Akad saja dah menyebabkan ibu mertua itu dah jadi mahram dengan kita. Sebenarnya mahram ni betul boleh boleh maknanya bila mahram ni sebab tu boleh bersalam dengan dia. Dan juga ibu mertua tak perlu pakai tutup aurat, tak perlu pakai tudung lah dengan menantunya. Itu maksudnya wa ummahatun nisa'i. Jadi lafaz ummahatun nisa'i ialah lafaz mutlak. Baik. Wal'an na'ti ila ta'rif al-muqayyad. Ta'rif al-muqayyad lafaz al-khas alladhi yadullu ala fardin sya'i'in muqayyadin bi sifatin min as-sifat. Lafaz khas yang menunjukkan kepada individu yang tertentu, muqayyad, tetapi dia dikaitkan dengan sifat tertentu. Okey. Wa hukmuhu yu'mal bihi ala taqyidihi ma lam yadullu dalilun ala ilgha'il qaidi. Jadi bila kita berjumpa dengan ayat muqayyad ini, maka kita perlulah beramal ataupun maksudnya kita menetapkan hukum berdasarkan apa yang disyaratkan dalam lafaz tersebut. Baik, contohnya kita kata dalam ayat yang berkaitan dengan wiqa'u ma'az zawjah fi Ramadan, seorang yang bersetubuh dengan isterinya pada bulan Ramadan. Ayat sini syahraini mutatabi'aini. Okay. Jadi sama ada dalam qisas, orang yang membunuh secara sengaja, membunuh secara tidak sengaja, wan qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah. Dalam kes melibatkan qatlu khata' ni, membunuh secara salah, maka kena bunuh di antara kafarahnya juga kena bebaskan hamba, tapi dia sebutkan raqabah mukminah. Dan bila sebut raqabah mukminah itu adalah lafaz muqayyad, kerana dia bukan boleh sebarang hamba, tapi ia adalah hamba mukminah. Begitu juga kalau siapa yang tak mampu, kalau faman lam yajid, tak boleh nak bebaskan hamba mukminah tadi, fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah. Maka perlu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan ayat yang kedua ialah apa dia? Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim. Ini dalam ayat zihar. Yang ni lah ayat zihar, bukan untuk Ramadan. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Orang yang menziharkan dengan melafazkan lafaz zihar kepada isterinya, kemudian kalau dia nak kembali balik kepada isterinya itu, maka dia perlu bebaskan hamba. Maksudnya fatahri raqabah. Raqabah ni maksudnya kalau dalam zihar ni tak sebut pula raqabah mukminah, maknanya raqabah itu adalah lafaz mutlak kerana tidak dikaitkan dengan apa-apa sifat. Kalau nak bersatu balik dengan isterinya, kena bebaskan hamba sebelum dia bersetubuh dengan isterinya. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Tapi kalau siapa yang tak mampu bebaskan hamba, maka perlu berpuasa 2 bulan berturut-turut, mutawaliyat, sebelum dia menyentuh isterinya. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Kalau tak mampu juga, maka bagi makan 60 orang miskin. Baik, idzan fasiyamu muqayyadun bitatabu' asy-syahrain. Dan awalan kaunuhu qabla al-'audah ila al-iltimas wal istimta' bizawjah allati zahara minha. Ini adalah sifat puasanya bukan puasa musyattatat, tapi kena berterusan.
Jadi mutatabi'aini min qabli an yatamassa ialah qaid, muqayyad, muqayyad. Baik. Baik, thumma thaniyan, misal أو دما مسبوح أو دما مسبوحا قيد الدم المحرم بكونه مسبوحا. Sebahagian daripada kamu telah buat presentation dalam kelas baru ni sebut tentang ayat pengharaman hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ayat pertama disebut tentang dam tanpa dikaitkan dengan apa-apa jenis, apakah jenis darah itu. Walakin surah Al-An'am qayyada al-dam bi dam al-masbuh. Yang tak boleh makan ialah darah yang mengalir saja. Adapun jenis yang kabid wattihal, hati dan juga limpa, maka dia masuk dalam darah yang dihalalkan. Okay. Jadi daman masbuhan hadha bermakna min lafaz muqayyad. Baik. Okey, jelas lah. So sekarang ni kamu kena faham, boleh nampak tak mutlak macam mana, muqayyad macam mana? Okay, saya nak tanya. Saya akan berdasarkan kita belajar ni, siapa nak ulang balik? Apa beza di antara mal farqu bainal mutlaq wal muqayyad? Cuba jelaskan dengan bahasa kamu sendiri, apa beza di antara mutlaq dengan muqayyad? Siapa nak cuba? Tafadhal. Sila. Boleh jawab, siapa boleh jawab? Apa beza mutlak dengan muqayyad? Test kefahaman ni. Boleh dengar tak Ustaz? Boleh, silakan. Kalau dari pemahaman saya, mutlak ini tidak berkaitan dengan apa-apa sifat. Kalau muqayyad tidak berkaitan dengan apa-apa sifat. Okey, mungkin masalah lain kot. Saya macam tak apa nak jelas. Dia macam pecah-pecah punya putus-putus. Ada orang lain yang line dia okey, boleh nak cerita? Nak share? Ulang balik masuk tadi mutlak muqayyad tadi. Ustaz, maksudnya mutlak tu maksudnya dia yang bagi penerangan yang jelas. Lepas tu kalau muqayyad ni yang dia kena datangkan sifat. Maksudnya ayat Quran tu dia akan jadi macam tarkib nakti ke? Maksudnya nak dengan man'un. Macam tu ke? Okey, dengan bahasa mudahnya ialah mutlak ini lafaz yang tidak dikaitkan, lafaz umum yang tidak dikaitkan dengan apa-apa sifat. Itu mutlak. Adapun lafaz muqayyad ialah lafaz yang dikaitkan dengan sifat yang tertentu. Itu saja. Okey. Baik. Wal'an wa ma hukum haml mutlaq ala muqayyad. Jadi hari ni kita nak bincang tentang haml mutlaq ala muqayyad. Membawa hukum mutlak ke atas muqayyad. Okey. Baik, hunaka iddat al-anwa', iddatul halat. Awalan يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. وثانيا يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب. Yang pertama apabila mutlak dan muqayyad itu sama, dia bersamaan dari segi hukum dan sebabnya. Okay. Yang kedua yakhtalif mutlaq wa muqayyad fil hukm was sabab. Bagaimana yang kedua ialah keadaannya mutlak muqayyad ni dia berbeza, dia ada segi hukum dan sebabnya. Yang ketiga yakhtalif hukum wa yattahid sabab. Yang tiga keadaan ialah berbeza hukum tetapi sama sebabnya. Yang keempat ialah yattahidul hukum wa yakhtalif as-sabab. Bersama hukum tapi berbeza sebabnya. Okay, baik. Jadi kesemua ini dia ada kesan ataupun kita kata hukum yang berbeza. Baik, masalan al-awwal yattahidul mutlaq wal muqayyad fil hukm was sabab. Yang ni kategori pertama ialah apabila hukum dan sebabnya sama. Okey. Jadi apabila hukum dan sebabnya sama, hukum jadi macam mana kita nak buat? Kita nak buat macam mana? Hukumnya ialah yuhmal mutlaq ala al-muqayyad. Ketika ini kita boleh membawa maksud mutlak itu kepada maksud muqayyad. Okay, contohnya fil ayah
hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu untuk makan bangkai, darah dan juga lahmul khinzir dan daging khinzir. Baik. Wal ayah ats-tsaniyah, yakni dalam surah Ali Imran, illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan. Ayat panjang tu qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Jadi dalam ayat ni dia kata aw daman masfuhan. Dalam surah Al-An'am ni disebutkan muqayyadun, sifat dam itu daman masfuh. Baik, sebab ialah wujud ad-darar fi dam. Kenapa diharamkan darah ini? Kerana dia ada mudarat pada darah tu. Kalau kamu baca dalam fakta sains darah ni ialah kita kata tempat pembiakan bakteria kan, pelbagai jenis penyakit. Jadi wujud ad-darar fi dam, sebabnya tu. Baik. Wal hukum, daripada dua-dua ayat ini, dia hukumnya, kalau kita belajar kepada sirahnya, ialah dia ada lafaz hurrimat. Jadi maksudnya ialah hukumnya hurmah tanawulud dam. Hukumnya haram kita makan darah sebabnya ada kemudaratan. Baik. Jadi apabila hukum dan sebabnya sama, hal yuhmal mutlaq ala muqayyad. Soalannya, adakah kita boleh pakai, kan? Kita boleh bawakan hukum muqayyad tu kepada hukum mutlak tadi. Dalam ayat pertama tidak dinyatakan dan dia tidak nyatakan sifat darah macam mana. Dalam ayat yang kedua dinyatakan sifat darah. Jadi boleh tak hukum ayat kedua ni kita masukkan, samakan juga dengan hukum yang pada ayat pertama ni? Jawapannya ialah yuhmal mutlaq alal muqayyad apabila ittihadul hukum was sabab. Jadi yang dimaksudkan bila kita gabungkan dua-dua ayat ini, maksudnya ialah ad-damul muharram huwa ad-damul masbuh. Darah yang diharamkan oleh syarak ialah damul masbuh, darah yang mengalir. Kan? Adapun darah yang tak mengalir, contohnya macam kabid watihal tu. Kabid watihal ni kenapa? Dia pada berasal macam darah lah tapi beku lah kan. Dia punya fizikalnya tu nampak macam darah tapi dia beku. Tapi dihalalkan untuk kita makan. Kabid watihal. Wadah? Jadi yang jenis yang pertama. Baik. Wasanian, ikhtilaful mutlaq wal muqayyad fil hukum was sabab. Hukum berlainan, sebab pun berlainan. Walaupun dua-dua sebut perkataan, contohnya al-aidi. Al-ayatul ula was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Okey? Pencuri lelaki, pencuri perempuan, maka kena potong kedua-dua tangan mereka. Ma huwa sabab? Sabab huwa sariqah. Wal hukum qat'u yadis sariq. Kan? Hukumnya ialah potong tangan. Baik, wa amma fi ayat tsaniyah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau ayat ni tentang ayat wudu. Baik. Jadi di antaranya ialah ayat Allah sebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka-muka kamu dan juga tangan kamu sampai ke bahagian siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tapi sebab ayat kedua ni bukanlah sebab sariqah. Wasababuhu iradatus salah mawjud al-hadath. Untuk kita sembahyang dan juga wujud al-hadath. Jadi kena basuh tangan. Hukumnya ialah ghuslul aidi. Sebabnya nak sembahyang kerana ada hadath. Baik. Jadi bila sebab dan hukum berlainan, soalannya hal yuhmal mutlaq alal muqayyad. Adakah hukum ni yang pertama, ayat pertama ni boleh disamakan dengan ayat yang kedua? Maka jawapannya tak boleh. La yuhmal mutlaq ala muqayyad. Walaupun dua-dua ayat sebut aidi, kan, tapi ini kes dia untuk saniqah. Tapi persoalannya tangan kawasan mana nak potong? Fi uqubat saniqah, dekat mana, kawasan mana yang kita potong? Tangan ni semua tangan kan, daripada hujung al-asbi', daripada hujung jari ni sampai dah ke siku. Tapi adakah potong tangan pencuri sampai ke siku? Baik, siapa tahu dekat mana, bahagian mana kita potong tangan pencuri? Dari pergelangan tangan. Kat rusqi.
Ya, rusghi ni ialah pergelangan tangan. Itu had potong tangan. Untuk walaupun kita potong tangan, tapi haddul rusghi pada pergelangan dia ni. Wa amma 'inda wudu' fil wudu' yani naghsil hatta al-marafiq, sampai ke siku. Terdapat dua konteks yang berbeza. Okay? Jadi dalam apabila ikhtilaful hukum was-sabab la yuhmal la yuhmal mutlaq 'ala al-muqayyad. Okay? Yang ketiga pula ialah yakhtalif al-hukum wa yattahid as-sabab. Hukum berlainan tapi sebabnya sama. Baik. Al-ayatul ula faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ni tentang ayat wuduk tadi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa amma ayat thaniyah famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ini ayat yang berkaitan dengan apa? Tayamum. Baik. Ayatnya wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Baik. Sebab kedua-dua ayat ni ialah iradatus solat wa wujudul hadath. Syekh Ghazali, satu wuduk, satu sebab wuduk, satu sebab tayamum. Tapi kedua-dua sebab ialah untuk iradatus solat. Okay? Wujudul hadath. Wal hukum yakhtalif. Al-ayatul ula yajib ghaslul aidi fil wudu'. Ayat ni faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maksudnya wajib untuk kita basuh tangan dalam wudu'. Wa amma fi ayat tsaniyah wujubul mashi fil tayammum. Dalam tayammum kita tak basuh, kita hanya menyapu sahaja. Menyapu dengan turab, dengan debu. Okey? Jadi sebab sama, hukum berbeza. Hal yuhmal mutlaq 'ala muqayyad? Jawapannya la yuhmal mutlaq 'ala muqayyad. Bermaksud kaedah sapu dengan basuh ni berbeza. Okey? Jadi walaupun dua-dua sebut ID tapi tidak disamakan hukumnya kerana hukum berbeza, tapi sebab walaupun sebabnya adalah sama. Baik. Boleh ya? So maksudnya bila kita jumpa ayat-ayat tertentu dalam Quran ni, sebab tu kena belajar usul fiqh ni. Kalau tidak, dia akan memberikan satu kesalahan dari segi penetapan hukum. Kan? Kita jumpa ayat tangan-tangan kan. Tapi tangan ni maksud tangan berbeza. Contohnya ayat sariqah tadi. Sariqah dengan tangan, potong tangan. Kat mana potong tangan kan? Jadi rupanya ada perbezaan. Kan? Jadi banyak lagi perlu diraikan dalam penetapan sesuatu hukum. Baik, wa akhiran yattahidu al-hukum wa yakhtalif as-sabab. Baik, apa maksud dia? Hukum sama tapi sebab berbeza pula. Contohnya fatahri raqabati min qabli an yatamassa. Ini ayat tentang zihar. Sebabnya ialah zihar iradatul audah ila istimta' bizawjah. Baik, wa amma thaniyah, ayat yang kedua itu tentang fatahri raqabatin mu'minah. Qatl qata', sebabnya ia kena bunuh secara khata'. Hukumnya ialah kedua-dua kena bebaskan hamba. Utqar raqabah fi kafarah. Kafarahnya ialah perlu bebaskan hamba. Soalannya, dalam qatl khata' ni adakah boleh juga kita dalam zihar tadi, oleh kerana lafaz raqabah ialah lafaz mutlak, adakah boleh dibebaskan hamba mukminah juga? Ataupun boleh pilih sama ada kafirah ataupun mukminah? Baik. Al-Hanafiyyah wa akthar al-Malikiyah la yuhmal mutlaq 'ala al-muqayyad. Wa amma 'inda Syafi'i wal Hanabilah yuhmal mutlaq 'ala al-muqayyad. Jadi menurut kata pandangan mazhab Maliki, tidak dibawa mutlak ke atas muqayyad. Maknanya dalam kes zihar ni tidak disyaratkan untuk membebaskan hamba mukminah. Boleh pilih sama ada hamba kafirah ataupun hamba mukminah. Wa amma 'inda Syafi'iyah wal Hanabilah, dalam kes ini yuhmal mutlaq 'ala al-muqayyad. Apabila ikhtilaful hukum wa ikhtilaful sabab
wattihadul hukum. Jadi maksudnya dalam mazhab Syafi'i, dalam kes zihar juga perlu bebaskan hamba mukminah. Kan? Dia kena pada kategori hukumnya bebas hamba, tapi walaupun sebab berbeza, tapi tetap kena bebaskan hamba yang mukminah saja. Walaupun dalam kes zihar, walaupun berbentuk mutlak. Okay? Itulah kesimpulannya. Apa kesimpulan kita belajar ni ialah ceritanya kenapa wujud perbezaan dalam kalangan mazhab-mazhab ni. Maka salah satunya ialah dalam mentafsirkan di antara mutlak dan muqayyad ini. Wadih? Faham? Boleh. Okey. Tujuan kita belajar usul fiqh sebenarnya itulah. Yang kita nak faham sebab-sebab berlaku khilaf dalam kalangan ulama ni. So kita bolehlah meraihkan pandangan daripada mazhab lain. Ya, tidak kena perlu berbelah. Dia bukan masalah hadis saja. Ini masalah manhaj fi istinbatil ahkam. Manhaj ulama dalam mengistinbatkan sesuatu. Baik, wal'an na'ti ila al-amru wan nahyu. Kita dah belajar sebahagian, dah belajar, tapi ini detail lagi. Baik. Al-lafaz yadullu ala talab al-fi'li ala jihat al-isti'la. Asalib al-amr, sighat al-amr, fi'l al-mudhari' al-muqtaran bi lam al-amr, jumlah al-khabariyah allati yuqsad minha al-talab. Semua ni kamu kena ingat usul-usul ni kena ingat, sebab soalan final nanti dia akan cerita apa, akan minta kamu istinbatkan. Tapi nak caranya kena ingat usul-usul amar ni. Yang dah kita dah belajar, saya tak bukan ulang lah. Baik, mujib al-amr, al-amru yadullu ala wujubil ma'mur bihi illa yujad qarinah tadullu ghair zalik ra'yul jumhur. Baik, apa maksud mujibul amr? Baik, bila kita jumpa perkataan amar dalam Quran, apa maksud dia? Mujibul amr, apa yang maksud daripada amar itu? Kalau secara umumnya al-amru yadullu ala al-wujub. Okey. Walakin hunaka aidan ma'anin ukhra. Ada maksud lain. Berbalik ataupun melihat kepada konteks ayat tersebut. Baik. Masalan, الدليل لما قرأنا سورة الآية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآية تدل على إيجاب وجوب الأمر، maksud amarnya ialah ijab, wajib. طيب، ولكن في آية أخرى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. Dalam ayat ini, apa ni? Ayat mukatabah, bebas hamba mukatabah, hamba mukatab ni. Fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Jadi kita tengok sini fakatibuhum, kena tuliskan apa syarat-syarat yang perlu mereka patuhi kalau nak dibebaskan sebagai hamba tu. Tapi di sini maksudnya bukanlah wajib, tapi an-nadbu. Baik, kadzalika wa kulu washrabu min rizqillah, juga menggunakan lafaz amar, kan? Dan juga kulu, makan dan minum. Tapi adakah bermaksud wajib? Tidak, maksudnya ialah ibahah. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ada juga maksudnya walaupun digunakan wastashhidu syahidaini min rijalikum, ni dalam bab orang apa ni, ayat hutang, perlu bersaksikan dengan 2 orang saksi yang lelaki. Di sini walaupun mahmakan istikhdam lafaz amar, walakin ma'nahu al-irsyad. Baik, jadi kesimpulannya ialah, kan, makna amar ni indal Imam Subki laisa mujarrad, laisa faqat dilalah ala al-wujub, tetapi dia ada juga maksud-maksud yang lain mengikut kepada konteks ayat tadi. Kan, ada 16 maksud dia. An-nadbu, al-ibahah, at-tahdid, ancaman, al-irsyad, at-ta'dib, kan? Al-inzar, al-imtinan, memberi ketenangan, al-ikram, memuliakan, al-imtihan, menghinakan, at-takwin, ta'jiz, kan? Ihanah, taswiyah, persamaan, ad-du'a, at-tamanni, banyak lagi maksud-maksud amar ni. Jadi kesimpulannya mengikut kepada konteks ayat tersebut. Baik. Wal'an, lagi yang ini ada juga perbahasan tentang al-amru ba'da al-hadri atau al-tahrim. Baik. Apa yang kita nak bincangkan sekarang ni ialah, kalau kita baca Quran ataupun dalam Quran itu sendiri, dia ada al-amru ba'da al-hadri. Ada perintah selepas mana diharamkan sesuatu perbuatan tersebut. Kan? Contohnya, وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
huruma. Diharamkan ke atas kamu untuk berburu binatang darat. Berburu haiwan darat, saydul barri, madumtum huruma. Selagi mana kamu berada dalam ihram. Baik. Bina'an ala hadhihi al-ayah, ماذا نفهم؟ ما الحكم الذي نستنبط منها؟ طيب هذا قضية للمحرم orang yang berihram. Kan dalam surah Al-Maidah Allah sebut uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Okey. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Okay. Ini dalam untuk apa ni? Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang didapati daripada laut sebagai bekalan kamu untuk dinikmati, tetapi diharamkan atas kamu memburu binatang buruan darat selama mana kamu sedang berihram. Maksudnya, orang dalam berihram diharamkan untuk berburu binatang darat. Kalau buru juga maka kena bayar kan, kafarah. Okey. Baik. Itu ayat yang pertama. Tapi maknanya al-hazri. Di sini ialah ayatul hazri. Diharamkan. Baik. Wa fi ayat thaniyah. Ayat apa? Ghairu muhallis saydi wa antum hurum. Baik. Dalam surah Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla 'alaikum ghairu muhallis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Baik. Jadi ayat bermaksud wahai orang beriman penuhilah serta sempurnakan janji. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan sebagainya kecuali apa yang dibacakan tentang pengharamannya. Dan halal binatang ternak itu dan sebagainya tidak pula berarti kamu boleh menghalalkan perburuan ketika kamu dalam keadaan berihram. Jadi juga maksud orang yang dalam ihram diharamkan untuk mana tidak boleh berburu, tidak dibenarkan untuk berburu ketika mana manusia masih dalam ihram. Jadi itu adalah al-hazri, larangan kepada orang yang berada dalam ihram. Baik. Ada pula ayat yang lain sebut wa idza halaltum fastadu. Apabila telah kamu bertahallul maka berburulah. Kan? Bagi orang yang dah berihram ni, apabila mereka dah selesai mengerjakan umrah ataupun haji, okay, maka fastadu, maka berburulah. Soalan sekarang ni, naka lafaz madza? Hadha lafaz amar wala madza? Fastadu, maka berburulah. Adakah wajib ataupun harus saja? Orang yang sudah pun selesai bertahallul, bila jumpa fastadu, maka berburulah. Adakah dia wajib berburu lepas itu? Ataupun sekadar halus sahaja? Ini maksudnya. Al-amru ba'dal hazri awil tahrim. Ini adalah al-amru selepas mana ada ayat yang melarang. Jadi, lafaz amar disimal maksud minhu. Dan apa maksudnya ni? Adakah wajib ataupun sunat? Ataupun harus? Baik. Ini baru contoh. Jawapan tak ada lagi ni. Saya bagi contoh kata al-amru ba'dal hazri. Kadzalika al-amru ba'dal hazri misal akhar. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila dilaungkan azan pada hari Jumaat, maka hendaklah kamu bersegera untuk mengingati Allah dan juga tinggalkan jual beli. Baik, ini adalah al-hazru awil amru. Wa dzarul bai' ni. Tegahan ke ataupun arahan? Tinggalkan jual beli. Siapa nak jawab ni? Arahan. Bukan. Arahan untuk meninggalkan jual beli lah.
Maksudnya al-hazru, jual beli setelah mana azan dilaungkan pada hari Jumaat hukumnya adalah haram. Okey, al-hazru. Walakin ja'at fi ayat al-ukhra fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kan? Apabila telah pun selesai sembahyang, maka bertibaranlah kamu ke muka bumi. Fantashiru fil ardi. Maka bertibaranlah. Ini amar kan? Al-amru. Fantashiru fil ardi. Maka bertibaranlah kamu ke atas muka bumi. Baik. Sekarang ni wajib ke tidak? Adakah bermaksud lepas mana sembahyang Jumaat itu wajib semua keluar masjid dan wajib semua mencari rezeki? Ataupun boleh juga. Maksudnya ada yang nak cari rezeki lah. Apa nak duduk di masjid boleh lagi, stay di masjid lagi. Kan? Ini maksudnya al-amru ba'dal hazri wa tahrim ni. Ada arahan, ada perintah selepas mana berlakunya, ada perintah lepas adanya larangan. Pada asalnya larangan jual beli. Lepas tu Allah suruh pula lepas sembahyang bertibaran di muka bumi. Maksud bertibaran ni wajib ke? Harus ke macam mana? Itu maksudnya al-amru ba'dal hazri wa tahrim. Baik. Walan, ini soalan sekarang ni. Soalan sekarang ialah hal yuradu al-amru al-ibaha wal wujub. Ayat perintah yang datang selepas mana larangan itu adakah bermaksud ibahah, harus ataupun wajib dilakukan? Baik. Fahunaka khilafun bainal ulama. Baik, inda Syafi'i wal Hanabilah wa ba'd al-Malikiyah. Qalu bi anna hukmahu al-ibahah. Hukumnya adalah harus. Maknanya bagi orang yang berada dalam ihram, selepas mana mereka bertahallul, maka harus mereka berburu. Nak berburu bolehlah. Yang tak berburu tak apa. Bagi orang yang selesai solat Jumaat, harus, maksudnya fantashiru fil ardi, haruslah nak berniaga. Lepas tu pun sambung berniaga pun boleh. Nak stay masjid pun boleh. Sebab tu kita tengok di negeri Terengganu. Siapa orang Terengganu sini? Ada Terengganu. Terengganu hari Jumaat tidak boleh buka kedai. Kan? Jadi dia nak bagi peluang untuk orang lelaki ni pergi sembahyang Jumaat semua. Tapi lepas Jumaat boleh buka. Kan? Lepas Jumaat boleh buka kedai macam biasa. Sebab tu kalau kamu pergi Terengganu hari Jumaat, payahlah nak cari kedai makan. Sebab banyak kedai tutup. Tapi lepas pada Jumaat, masing-masing berniaga. Kan? Maknanya harus untuk berniaga. Okay. Baik, bidalil al-ghalib al-awamir allati waradat ba'da al-hadhi fa innaha li-ibahati fi urf asy-syar'i bi ittifaqin ulama. Baik. Inda ammatil al-Hanafiyah wal asah inda Syafi'i wal Malikiyah wajib, wujub. Baik. Amalan bima asluhu yaqtadi al-amr bi annahu al-wujub. Jadi kalau jumpa al-hazri ba'da al-ibahah, al-amru ba'da al-hazri hukumnya hukum amar itu adalah wajib dilakukan. Okey. Wa amma 'inda al-Kamam Ibn al-Humam yarji'u al-hukm alladhi kana qablah bidalil at-tatabbu' wa istiqra' al-awamir al-warida ba'da al-hazri wa at-tahrim. Di sisi Kamal bin Umar ni salah seorang juga daripada ulama mazhab Hanafi. Hukumnya mengikut apa yang hukum sebelumnya. Okey. Jadi kalaulah berburu itu harus, kan, bagi kes orang yang dalam ihram, hukum berburu pada asalnya adalah harus. Kalau dalam ihram dia haramlah berburu. Dan selepas dia bertahallul haruslah hukum tersebut. Jadi kalau haruslah mengikut hukumnya sebelum pengharaman tersebut. Sebelum pengharaman berlaku. Baik, kadzalika dalam kes tadi al-bai'u waktu nida'il Jumaah. Jual beli adalah harus. Maka ketika mana dilakukan azan, wajib berhentilah. Wajib berhenti dan juga haram melakukan jual beli. Tapi lepas mana dah selesai sembahyang, haruslah balik berjual beli. Itu pandangan Kamal Ibn Umar. So boleh faham? Itu satu soalan tentang ini juga kan. Kita tengok. Limadha waqa'at al-ikhtilaf? Limadha waqa' al-ikhtilaf baina ulama fi tahdid al-ahkam? Ini juga salah satu puncanya. Kan? Ada yang kata harus, ada yang kata wajib. Kenapa? Kerana berbeza ni. Kerana dalam aspek hukum amar, selepas mana ada tegahan, adakah hukumnya harus ataupun tidak. Jadi itu memberikan khilaf dalam kalangan ulama mazhab. Okay. Semua masih lagi okey?
Semangat macam ni contoh ni. Okey. Kamu baru sejam kan. Okey, tak apa. Okey. Kalau tuition budak-budak pasal tengok anak saya tu ada tuition, dia ikut tuition pun 2 jam steady kan. Kamu takkan sejam dah lembik dah. Okey. Yang berikutnya kita pergi pada dalalatul amr ala tikrar. Baik. Dalalah amar al tikrar maksudnya ialah apabila adanya satu arahan perintah dalam Quran, adakah bermaksud dia berterusan, perkara itu berterusan berlaku ataupun tidak. Okey. Okey. Baik, hal yuradu bihadzal amr at-tikrar awil haddah. Awil hiddah. Adakah bila amar itu ada, datangnya perintah, perlu dilakukan secara berterusan ataupun cukup sekali saja. Itu maksud dia. Baik. Al-Hanafiyah wal Hanabila, al-amru mutlaq la yaqtadi at-tikrar. Amar mutlak, maksudnya amar yang tidak dikaitkan dengan apa-apa batasan, tidak dikaitkan dengan apa-apa, maknanya sekadar amar saja, ada perintah saja, la yaqtadi at-tikrar, tidak membawa maksud berterusan. Perkara tersebut perlu dilakukan secara berterusan. Baik. Wa yustafadu at-tikrar idza kana al-amru mu'allaq 'ala syartin. Tetapi dia mungkin berlaku berterusan, pengulangan, bagi kes amar mu'allaq, amar yang dikaitkan, disyaratkan, dikaitkan dengan apa-apa syarat. Nanti kita tengok apa contohnya. Wa aktsarul malikiyah wa syafi'iyah al-amru yadullu 'ala al-marrah wahidah lafzan wa yahtamil at-tikrar. Perintah ni ataupun ayat perintah dia menunjukkan kepada sekali laku saja, dilakukan sekali, dan juga boleh juga berlaku berkali-kali, boleh berlaku tikrar berulang kali, boleh berulang kali berlaku mengikut kepada konteks ayat. Okey, contohnya apa? Kita sebut tadi kan, al-amrul mutlaq, al-amrul mu'allaq. Amar ataupun ayat perintah yang terkait dengan apa-apa syarat. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak solat, maka perlu basuh muka kamu dan juga tangan kamu sampai ke siku. Kan? Baik. Apa yang kita faham daripada ayat ini? Soalannya ialah, adakah cukup sekali kita wuduk, kita boleh untuk boleh menaikkan solat berkali-kali, ataupun setiap kali nak pergi solat kena wuduk? Itu perbahasannya tu kan. Tapi di sini ada amrul mu'allaq. Mana amrul mu'allaq? Apabila kamu nak solat, maka wajib basuh muka dan kedua tangan sampai ke siku. Maknanya, setiap kali nak solat, apabila dah batal wuduk tu, kan, maka kena ambil ulang baliklah wuduk tu. Setiap kali. Kan? Bukanlah bermaksud, kalau kita bermaksud bukanlah bermaksud sekali wuduk pakai sampai mati untuk solat dengan wuduk yang sama. Bukan begitu. Setiap kali nak solat. Sebab tu ayat kata, idza qumtum ila solat. Apabila kamu nak solat, kan, maka kenalah, kan, wuduk balik. Kalau dah batal, kena basuh balik muka dan tangan. Macam berwuduk macam biasalah. Okey. Wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kamu dalam keadaan junub, maka bersihkan diri kamu. Mana mandi wajib ni setiap kali berlaku dalam keadaan junub, sebab keluar mani, khurujul mani au haid, yakni wa kulli marrah. Setiap kali berlaku dalam keadaan junub, maka kena mandilah. Bukan kata mandi tu cukup untuk cover semua sekali. Itu maksud tadi tu. Baik, fatahharu, maka hendaklah kamu bersuci. Jadi ini adalah amr mu'allaq, maknanya dikaitkan bersuci ini setiap kali berjunub. Baik. Aqimus salata liduluki syamsi. Dirikan solat apabila tergelincir matahari. Arahan ini adakah sekali saja seumur hidup ataupun setiap hari?
kan? Setiap kali ni. Jadi itu maksud tikrar tu. Setiap kali tergelincir matahari maka aqimus solat, solat zuhur. Ini dalil untuk solat zuhur. Aqimus solata liduluki syamsi. Taib. Az-zaniyatu waz-zani fadlilu kulla wahid minhuma mi'atal jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki, maka sebatlah setiap seorang daripada mereka ini dengan 100 kali sebatan. Okey, baik. Jadi kalau dia mencuri berulang kali, maka hukuman hudud ini, bukan hukuman hudud ya, sebat 100 kali, setiap kali dia mencuri dah. Bukan kata kan berkali-kali curi pun sekali tu saja hukuman, tidak. Kan? Jadi adalah amr mu'allaq. Perintah ini, perintah sebat ni setiap kali dia mencuri, bukan mencuri, dia berzina, setiap kali berzina maka sebatlah 100 kali. Bagi yang ghair muhsan. Kalau muhsan, farjumu farjumuhuma albattah. Okay? Kena rejam. Baik. Jadi al-amr mu'allaq yaqtadi istiqrar biwujudi sababihi aw 'illatihi. Jadi amr mu'allaq ini membawa maksud yaqtadi istiqrar, membawa maksud dia berulang kali. Dia berulang-ulang tertakluk kepada perintah tersebut apabila ada sebab dan juga sabab dan ilahnya. Sebab dan juga ilah. Ilah ni ilah lah. Kenapa perlu dilakukan ilah. Okey. Faham? Baik. Senang ke susah belajar usul fiqh? Dia taklah susah sebenarnya. Cuma kita nak faham konteks kenapa lah ulama ni berbeza-beza pandangan kan. Jadi sebenarnya kita tengok di sini ialah manhaj. Manhaj mereka lah. Jadi sebab itulah nak satukan di antara pandangan-pandangan fiqh ni payah. Dia tidak mungkin berlaku lah sebab dia berkaitan dengan manhaj. Baik. Apa kesan yang kita belajar tadi? Dalalatul amr al tikrar ni atharul khilaf fil qaidah. Kesan khilafnya apa? Contohnya dalam kataan dalam bab tayammum. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Ayat ni. Ada yang tak faham dah kita cerita ni. Saya cerita apa benda dah, Ustaz cerita ni saya tak faham. Kan? Yang tak faham ni, dengan kamu biarkan tak faham. Baik, kalau tak faham ni, kena carilah buku-buku apa yang boleh memahamkan kamu tentang apa yang konsep yang kita belajar hari ni. Baik, asrul khilaf, kita tengok ayat dalam ayat yang berkaitan dengan tayammum. طيب وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Kalau kamu dalam keadaan sakit, kalau kamu dalam keadaan sakit ataupun sedang dalam musafir, ataupun salah seorang di antara kamu datang daripada tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air untuk mandi ataupun berwuduk, fatayammamu sa'idan tayyiban, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang suci. Baik. Jadi berbalik kepada soalan dalalatul amran al-amri 'ala tikrar tadi. Hunaka ra'yain. 'Inda al-Hanafiyah lam yujibu at-tayammuma li kulli fariidah kal wudu'i. Lil mutayammim an yusalliya bitayammum ma syaa min al-fara'id wan nawafil. Maka dalam mazhab Hanafi mengatakan tidak wajib untuk bertayamum setiap kali nak sembahyang. Di kulli fariidah. Setiap kali nak sembahyang maka tak perlu untuk bertayamum. Macam mana? Seperti juga wuduk. Tidak perlu untuk berwuduk setiap kali waktu solat. Kan? Walakin lil mutayammim, untuk orang yang bertayamum, ay yusalliya bitayammum ma syaa min al-fara'id wan nawafil. Orang yang bertayamum ini boleh menggunakan tayamum yang sama selagi mana tidak terbatal untuk menunaikan solat-solat fardu dan juga solat-solat nawafil. Walakin 'inda al-Malikiyah wa Syafi'iyah al-mutayammimu la yusalli illa fariidah wahidah wa ma syaa min an-nawafil. Kan? Dalam mazhab yang kedua mengatakan orang yang bertayamum ini, maka dia perlu bertayamum setiap kali masuk waktu solat. Kan? Ingat tak kita belajar tayamum tu? Orang yang bertayamum
yang tak boleh berwuduk cara biasa, maka setiap kali masuk waktu solat, dia perlu bertayamum yang baru. Kerana tayamum itu sah untuk solat, untuk tunaikan satu waktu saja. Wa ma syaa minan nawafil, tapi boleh gunakan untuk tunaikan beberapa ataupun sembahyang sunat, tak ada masalah. Okey, tapi tayamum ini cukup untuk digunakan untuk satu fardu saja. Berlainan dengan Hanafi. Jadi berbalik kepada soalan tadi, dalalatul amru ala tikrar fatayammamu sa'idan tayyiban. Adakah arahan al-amru ni dia boleh berulang kali dilakukan ataupun hiddah ataupun sekali saja. Kena nampak kan? Jadi itu dah ada khilaf yang berlaku dan kesan kepada aspek hukum. Okey, satu lagi yang terakhir untuk bab amar ni, dalalatul amr ala al-fawri aw at-tarahi. Satu lagi soalannya, apabila kita menemukan ada arahan dalam Quran, adakah dia bermaksud perlu dilakukan secara segera, alal fawri aw at-tarahi, ataupun boleh bertangguh, kan? Hal yuradu bihadzal amr al-fawru aw at-tarahi? Adakah bila ada arahan ni perlu dilakukan segera ataupun boleh ditangguhkan lagi? Baik. Fahunaka khilafun baina ulama, indal malikiyah wal hanabilah al-fawr. Bila ada arahan maka perlu dilakukan secara segera. Wa amma inda syafi'iyah wal al-rajih al-amru al-mutlaq la yufidu al-fawri aw at-tarahi. Amar yang mutlak ni, yang bebas daripada sebarang syarat-syarat ataupun qaidun tadi, la yufidu al-fawr aw at-tarahi, tidak membawa maksud kepada sama ada perlu dilakukan secara segera ataupun boleh bertangguh. Wa amma an al-hanafiyah ala sahih mutlaqul amr ala at-tarahi. Okey, amar mutlak ni dia bermaksud boleh ditangguhkan lagi. Baik. Walakin ar-rajih al-amru la yaqtadi al-fawr. Apa dia punya ayat contoh? Contohnya dalam bab haji. Dalam bab haji. Man istata'a walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ini dalam bab haji kan? Haji ni kalau dapat panggilan haji, adakah boleh ditangguhkan ataupun perlu dilakukan segera? Dan Allah mewajibkan manusia, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Baik, tahun ini di Malaysia, siapa yang dapat tawaran haji daripada tabung haji, andaikan tahun tu dia ada keuzuran, sakit dan sebagainya, adakah menjadi kesalahan untuk dia tunda haji itu pada tahun depan, ataupun wajib dia lakukan tahun tu juga? Itu persoalan itu. Boleh tak? Sebab kita tengok arahan haji ni kan, dia dah cukup syarat dah, man istata'a ilaihi sabila. Duit ada, cuma kemampuan dari segi sakit, keuzuran sikit dah. Jadi soalannya boleh tangguh dah. Jadi itulah. Jadi perintah ni kalau kita kata al-amru la yaqtadi al-fawr, perintah ni tidak membawa maksud kepada perlu dilakukan segera, maka dia boleh ditangguhkan lah. Dan konteks haji tadi, salah satu contohnya ialah boleh ditangguhkan pada tahun hadapan. Okey? Itu sebahagian daripada pembahasan dalalatul amri ala al-fawri aw al-tarahi. Okey. Boleh? Setakat ni siapa ada soalan sebelum kita pergi pada yang berikut? Saya takkan habis sampai pukul 10, mungkin kita akan habis awal sikit. Kita tak berhentilah. Kita akan terus. Ada soalan tak sebelum kita pergi sambung kepada an-nahyu? Baik. نواصل قليلا عن تعريف النهي وصيغته. طيب، ابتداء كف عن فعل حتما استعلاء. ini maksud nahyi. وأساليب النهي، صيغة النهي لفظ التحريم، نفي الحل، الأمر الدل على تركه. Baik, kazalika makna an-nahyi dalam konteks syariat ini dia ada maksud kadang-kadang tahrim.
Ada juga masuk karahah, wad du'a, wal irsyad, wat tahqir. Tahqir ni penghinaan. Bayanul aqibah, wal ya'si, penyesalan. Contoh-contohnya ialah kena makna tahrim wala taqtulun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Jadi haramul qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. La tuzigh ni nahyu juga kan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kamu palingkan hati-hati kami setelah mana kamu beri hidayah kepada kami. Baik, mujib nahyi di sini ialah makna an-nahyi ialah doa di sini. Kan? Doa. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan kamu tanya satu perkara yang ada perkara-perkara yang apabila dijelaskan kepada kamu akan menyusahkan dari kamu. Jadi arahan ini bukan haram bertanya tapi irsyad sebagai panduan. Jadi maksudnya sini mujibun nahyi ataupun makna nahyi ada banyak mengikut konteks ayat. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Maksudnya ialah tahqir, penghinaan. Wala tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malu zalimun. La tahsabanna, jangan kamu menganggap. Nahyu di situ kan. Maknanya bayanul 'uqubah. Jangan kamu menganggap Allah Ta'ala ni akan lalai daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Bayanul aqibah. La ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dalam surah Tahrim. Kan? Jangan kamu minta penguzuran pada hari ini. Sesungguhnya kamu akan dibalas mengikut apa yang kamu lakukan dekat dunia dulu. Jadi adalah penyesalan. Jadi bina'an ala hadhihi al-adillah wal ayat hunaka makna muta'addidah, ma'anin muta'addidah li an-nahyi. Jadi dalam nahyi ini dia ada pelbagai maksudlah mengikut pada konteks ayat. Baik. Soalan yang berikutnya ialah mujibun nahyi hal yadullu ala tahrim awil karahah. Apabila kita jumpa perkataan nahyu tegahan dalam dalil-dalil syarak ni, adakah bermaksudnya tahrim atau karahah? Kan? Jadi hunaka khilafun bainal ulama. Ba'dul ulama yaqul an-nahyu al-mujarrad an al-qara'in yaqtadi al-karahah. Kalau kita jumpa tegahan yang bebas daripada sebarang qarinah, ya, maka itu bermaksud dan itu maksud karahah. Walaysa tahrim. Maksudnya makruh saja. Baik, wa ba'dul ulama annahu mushtarakun bainal karahah wa tahrim. Setengah ulama kata dia maksudnya itu berkongsi. Boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Yadullu ala wahid minhu biqarinah. Jadi dibezakan hukum makruh dengan tahrim itu mengikut kepada qarinah ayat tersebut. Okey. Wa 'indal jumhur mujibun nahyi at-tahrim wa luzumul intiha' an mubasharatil manhiyan anhu. Manakala dari sisi jumhur apabila kita jumpa lafaz nahyu ini dia membawa maksud tahrim sebenarnya. Hukum asalnya ialah tahrim. Waluzumul intiha'an mubasharatin al-manhiyan anhu, dan juga wajib untuk kita berhenti daripada melakukan perkara yang dilarang tadi. Ini sisi jumhur. Kama anal mujib al-amri al-ijab, seperti mana maksud amar itu ialah wajib. Kan? Iza yujad al-qarinah. Jadi tapi kalau ada qarinah yang lain yang mengubah maksudnya daripada haram kepada makruh tadi, maka hukumnya adalah makruh. Baik. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengharamkan benda-benda baik yang dihalalkan oleh Allah kepada kamu. Jadi apa yang Allah haramkan, haramkanlah, tapi kita janganlah mengharamkan benda-benda yang baik kan, yang telah Allah halalkan kepada kita. Kan? Jadi wa ma nahakum anhu fantahu, dan juga dalam ayat Quran apa yang Allah suruh kita tidak lakukan, maka kita berhentilah daripada melakukan benda yang dilarang tersebut. Jadi kesimpulannya mengikut konteks ayat. Kadang-kadang boleh jadi haram, kadang-kadang boleh jadi makruh. Baik, wa anna al-Hanafiyah tahrim idza kana dalilu qat'i thubut qat'i dalalah. Ini perbahasan pula kan dalam kalangan mazhab Hanafi ni, tahrim ni idza kana dalilu qat'i thubut qat'i dalalah. Kalau dalil tersebut datang daripada Quran, qat'i tersebut ataupun hadis mutawatir, dan juga qat'i dalalah qat'i, tidak ada ruang istisna, maka itu adalah
benda yang diharamkan. Wa asbahat karahah tahrimiyah idza in kana dhanniyu subut atau dhanniyu dalalah. Kalaulah ayat itu dhanniyu subut, berasal daripada dhanni subut ini merujuk kepada hadis kan, hadis ahad, ataupun dhanniyu dalalah, maka jadi makruh tahrim. Sebab itu kalaulah tegahan itu datang daripada hadis, kan? Contohnya al-khitbah ala khitbatil ghairi, bertunang di atas tunang orang lain. Al-bay'u ala bai'il ghairi, berjual beli ke atas barang yang telah pun dijual oleh orang lain. Kan, orang dah belilah barang tu, kita beli pula barang tu. Kan? Maknanya, contoh al-bay'u ala bai'il ghairi ni, penjual itu dah jual barang kepada seseorang individu. Datang pula individu kedua, dia beli pula barang yang sama daripada penjual yang sama. Maka itu adalah makruh tahrim dalam mazhab Hanafi. Kan? Bertunang di atas tunang orang lain. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. Kerana sabit dengan dalil hadis, tetap hukumnya haram. Ada tegahan daripada hadis. Tapi dalam mazhab Hanafi, bertunang di atas tunangan orang lain ini hukumnya adalah makruh tahrim. Kenapa? Kerana sabit tegahan tersebut daripada hadis, bukan daripada Quran. Nampak tak? Itu berlaku dalam makruh tahrim dengan tahrim tadi, apa ni, haram dengan tahrim ni. Dan beza Hanafi dengan jumhur. Wadah? Baik. Okey, boleh faham tak? Tapi kesimpulannya, kenapa kita belajar tentang khilaf-khilaf ni? Kita bukan nak peningkan otak kamu ni. Cuma nak ceritanya kenapa berlaku hukum yang pelbagai dalam fiqh ni. Tengok sini dia ada metod-metod perbahasan yang panjang, ya. Sebab itulah tidak semua benda yang contoh dalam halal kita jumpakan nanti, hukum halal haram ni, kenapa yang ni kata najis tak najis, kan? Yang ni kenapa 7 kali basuh, ni tak 7 kali basuh. Ada jumpa nanti akan jumpa tentang hukum haiwan liar, hukum makan haiwan liar bertaring, zinab binasibah. Dalam mazhab Maliki kata makruh saja. Okey, dalam mazhab jumhur haram. Kenapa ada makruh kena haram? Tak boleh kan haram semua. Dia berbalik kepada metod manahij ulama fi istinbatil ahkam. Wadah? Baik. Okey. Jadi bila ada khilaf tadi ni, 4 benda tadi. As-sahihur rajih mazhabul jumhur. Yang jumhur ni, yang kata sahih, yang rajih ni apabila ada khilaf, yang rajih yang mana? Rajih yang pendapat yang kuat ialah mazhab jumhur tadi. Okey. Baik. Saya dah bercakap pun dah penat, kamu yang dengar penat tak penat? Okey, walaupun penat tak apa, saya sikit lagi kita habiskan ni, tak akhir . Okey, sabar sekejap dan 2 slide saja lagi. Okey, yang berikutnya adalah dalalatun nahyi 'alal fawri wa tikrar. Hal yuradu an-nahyu al-fawr aw tikrar? Adakah daripada tegahan itu bermaksud al-fawr aw tikrar? Perlu tinggalkan secara secara serta-merta ataupun berulang kali, berlaku pengulangan terhadap konteks larangan tersebut. Baik, ba'du Syafi'i an-nahyu la yaqtadi iqtidar wala al-fawri. Kan? Di sisi ulama mazhab Syafi'i, apabila jumpa dalil yang mendegah itu, maka la yaqtadi iqtidar wala al-fawri. Tidak membawa maksud tikrar, berulang, ataupun al-fawr, ataupun serta-merta. Wal masyhur min al-mazahib ulama an-nahyu yufidu at-tikrar wal fawri. Kan? Ayat tegahan ini membawa maksud berulang kali, kan? Berterusan, dan juga perlu segera ditinggalkan. Baik, wattafaqal uqala ana anna an-nahya yaqtadi al-intihai anhu daiman. Benda yang ditegah ni dalam Quran ataupun hadis perlu kita tinggalkan dan tidak boleh dilakukan selepas itulah, kan? Baik, wal asah an-nahyu yadullu 'ala al-fawri wa 'ala al-tikrar. Jadi contohnya apabila tegahan untuk mengelakkan daripada minum arak ataupun berzina contohnya, maka
Ya, bila berlaku saja ayat larangan tersebut, kita jumpa saja larangan tersebut, maka perlulah tinggalkan serta-merta. Tak boleh bertangguh lah. Tidak boleh bertangguh dalam nak meninggalkan sesuatu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Ya. Baik. Iqtida'un nahyi fil fasad wal mutlaq. Ini satu lagi ya. Yang terakhir, memang yang terakhir. Maksud nahyu tu apabila ada tegahan, apa kesannya dari segi fasad, dari segi kalau akad tu berkaitan dengan akad tu adakah fasid ataupun sah, batal ataupun sah. Contohnya naha anhu syari' li'ainihi, satu benda yang ditegah oleh Allah Taala pada ain, kan? Kita kata tahrim li'ainihi, haram li'ainihi. Contohnya az-zina wal qatl wa syurbul khamar. Jadi haram li'ainihi. Jadi yadullu 'ala al-fasad wal mutlaq. La yatarattab al-athar. Contohnya, maksudnya bila kita haram li'ainihi, maka sedari awal pun tidak boleh dikira sebagai sah akad tersebut. Contohnya kalau seseorang itu menjual arak, menjual darah, menjual babi, menjual bangkai, maka akad jual beli tersebut adalah tidak sah. Mutlak, fasad dan mutlak. Hasil yang diterima daripada jualan tersebut adalah tak halal, dan akad itu sendiri juga tidak sah. Itu kalau melibatkan haram ya'inihi, benda yang haram pada zatnya. Baik. An-nahy thaniyan an-nahyu an ghairi mutawajjih li'ainihi amrun muqaran lil 'amal ghairu lazim lahu. Ya, contohnya tegahan yang tidak ditujukan pada perbuatan tersebut, tetapi dia berkait dengan amalan. Amalan yang dilakukan terhadapnya. Contohnya as-salatu bi-thawbil maghsub. Apa hukum seseorang yang solat dengan pakaian curi? Dia solat dengan baju yang dicuri. Dia solat di tempat di kawasan yang dirampas, milik harta orang lain. Okey. Hukum solat itu adalah sah, adakah sah ataupun tidak? Okey. Indal jumhur karahatul fi'li lal fasad wal butlan. Perbuatannya itu adalah makruh, tapi tidaklah membawa maksud solatnya itu terbatal. Kan? Baik. Jadi maknanya dia sembahyang dengan, kalau sembahyang dengan baju yang dicuri ataupun sembahyang di rumah yang dicuri, sembahyangnya sah. Kan? Ma'al ithmi. Tapi dia berdosa. Dosa sebab apa? Berdosa sebab dia pakai baju curi. Yang dirampas tanah orang. Buat masjid. Kan? Rampas bukan buat masjid lah, buat tempat sembahyang. Sembahyang sah, tapi ma'al ithmi, tapi berdosa sebab duduk di kawasan yang bukan menjadi milik dia. Itu maksudnya kan? Salatu bil maqsud. Baik. Wa thalithan an-nahyu fi haqiqatihi yulaqi ba'd awsaf al-lazimah lahu syurut wujudihi. Baik. Contohnya bai'u bi syartin fasid aw sami yaumil 'aid. Kan, tegahan yang melibatkan syarat-syarat yang diletakkan ke atasnya. Contohnya jual beli dengan syarat yang fasid ataupun berpuasa pada hari raya. Baik, indal jumhur fasadu fi'lihi wa butlani. Isu jumhur kata kalau kita jual beli dengan syarat fasid, contohnya apa syarat fasid ni? Jual beli benda yang tidak ada depan mata. Contohnya saya jual beli burung yang berterbangan di udara. Kan? Itu syarat fasid tak? Jadi maksudnya jual beli tersebut ialah yang tidak dikira sah dan terbatal. Baik. Wa 'inda al-Hanafiyah ibadat fasadu fi'li wa butlani wal muamalat fasadu fi'li wala butlani. Jadi dalam kaitan dengan saum yaumul 'aid ini, yaumul 'aid berpuasa pada hari raya, maka hukum puasa itu adalah tidak sah, terbatal di sisi jumhur, dan begitu juga di sisi Hanafi dalam ibadat ni. Tapi yang berkaitan dengan muamalat, fasad, ni fasadu fi'lihi, perbuatannya itu ialah fasad tetapi tidak terbatal. Jual beli sebut tidak terbatal, masih lagi sah. Cumanya dikatakan tak cukup elemen dari segi dari segi ruku-rukunya. Itulah maksudnya kan. Jadi orang faham tak tahulah. Boleh faham tak? Ada soalan tak? Okay, dah selesai kita. Khalas. Alhamdulillah.
Ada orang tak ada orang ni depan saya ni. Dah habis kan, komputer tinggal saya seorang je. Ada soalan? Hal hunaka soal? Tak ada. Tak ada. Apa yang kamu faham hari ni? Beza mutlak muqayyad. Beza mutlak muqayyad. Okey, tak apa. Nanti balik baca balik. InsyaAllah dalam kelas nanti boleh tanya balik. Saya urai panjang lah. Dalam kelas ni kalau tak faham lagi saya akan tengok. Okey, baca balik lah. Jangan lupa bila dah habis kelas ni, sekali lah, paling tidak sekali baca balik sekaligus. Kan? Notekan mana yang tak faham tadi. Nanti kita bincang balik dalam kelas tutorial pada minggu hadapan insyaAllah. Baik. Idzan naktafi bihadzal qadar. Syukran lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Doktor. Terima kasih.